Inilah jadinya kalau korang kerja tak fokus di rumah majikan. Mana taknya ada satu pembantu rumah ni dia sibuk-sibuk nak tolong orang angkat barang. Sedangkan kerja dia dah tahu, kerja dia memang menjaga bayi. Kita ni, okey macam ni, ada satu kes kat rumah majikan. Okey, adalah parcel datang, entah dari Shopee ke daripada mana-mana lah. Okey, then pembantu rumah ni tinggalkan bayi yang dia tengah pegang tu di lantai dan sibuk pergi tolong orang angkat parcel. So, baby ni bila tengok dia tak ada, melilau lah cari dia, kan. Bila sampai kat tangga dah jatuh. So, bila dah berlaku kecederaan tu, mulalah majikan bising, nanti awak pula tak tahan. Okey, ada 3 tujuan utama ambil pembantu rumah, ya. Yang pertama ialah menjaga kanak-kanak, kedua menjaga orang tua, ketiga menjaga rumah besar. Okey. Bila masuk rumah majikan, kamu dah tahu dah kerja utama kamu apa di samping tugas-tugas lain lah. Masak ke, mencuci baju ke, jemur baju ke, kemas rumah. Itu memang sampingan lain. Tapi kerja utama ialah menjaga bayi. Jadi fokus pada kerja kamu. Okey? Mengangkat barang daripada Shopee ke, daripada TikTok kan, ini semua bukannya kerja kamu. Tak ada dalam job order. So saya nak ingatkan sekali lagi. Okey. Fokus pada kerja dan majikan-majikan di luar sana yang memerlukan pembantu rumah boleh DM saya.